Satu amalan untuk membina kekuatan, untuk kita beramal, untuk kita membaca Quran, kita buat tarawih, kita buat apa saja tuan semua, sedekah, khidmat, apa semua, belajar apa semua, agar kita kena mohon bantuan daripada Allah Ta'ala. Satu hari tuan semua, satu hari Rasulullah SAW pegang tangan Muaz bin Jabal dan bersabda, wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Nabi ulas sekali lagi, demi Allah, aku mencintaimu. Dan Nabi sayang sangat kepada Muaz bin Jabal semua. Lalu baginda bersabda, aku wasiatkan kepadamu, wahai Muaz bin Jabal, janganlah engkau sekali-kali, jangan kau tinggal di penghujung setiap kali solat engkau untuk mengucapkan doa ni. Doa ni kita nak mohon pada Allah Ta'ala agar kita dapat kekuatan untuk beramal tu semua. Okey, apa doa dia semua? Itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, mohon bantuan. Kita nak minta bantuan daripada Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma a'inni ala zikrika. Nah, dan bersyukur. Wa syukrika bersyukur kepadamu, kepadamu. Wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bersyukur padamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Ini tuan semua. Doa ni memang amat penting kerana Rasulullah bagi pada Muaz, dan sebelum Rasulullah bagi pada Muaz bin Jabal, Rasulullah berkata berdua kali, demi Allah Muaz, aku cinta padamu. Ini merupakan satu amalan yang penting, amat penting tuan semua, yang Rasulullah pesan pada Muaz bin Jabal. Jadi tuan semua, kita juga kena buat tuan semua. Bila kita nak baca tuan semua, kita nak baca sebelum bagi salam, selepas ayat akhir. Kita baca innaka hamidum majid. Terus kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau tuan ada doa lain, ada doa lain lagi. Tapi ni tuan semua, Rasulullah baca. Sebelum kita bagi salam, kita baca